RM4. Kalau diambil nasi, ayam dan sayur, RM7. Okey. Kalau ayam tambah satu lagi kak? Kalau ayam tambah satu lagi, RM10 je dek. Sebab sayur awak sikit dah kat belanja. Okey. Okey. Macam ni dek. Alright. Kuah kak, kuah. Kita ada kuah kari, gulai lemak merah, oyster sauce, tom yum dan paprik. Ada nak kuah mana? Bagi yang tu lah. Kari ya? Sikit. Okey. Alright. Okey. Okey, macam ni RM5 kak? Yang ni RM10 je dek. Sebab sayur awak sikit kat belanja. Satu lagi kak? Okey dek. Yang ni bagi lauk ikan. Lauk ikannya. Okey. Ikan Harga sama harga sama dek. Alright. Ikan, sayur. Sayur ada nak sayur apa? Sayur Jawa boleh? Boleh. Sayur Jawa. Kalau telur kira sana telur bergedil? Sama juga. Sama Okey. juga harga dia lebih kurang dengan sayur juga. Untuk tambah telur, tambah bergedil. So Alright. RM7.89. Akak ada dua sambal. Ada nak sambal mana? Sambal gepuk dengan sambal belacan. Bagi belacan lah. Belacan ya. Boleh. Yang ni kena tambah ke? Yang ni free je dek sambal. Even awak nak asin pun akak bagi free. Alright, ni RM5 kak? Yang ni RM9 dek. Okey adik. Untuk tiap hari Jumaat akak ada air free. Tapi tengok juga hari-hari tiap hari Jumaat tu kita air berbeza. Hari ni air sirap. Kadang-kadang ada orang minta air honeydew, air teh ais. Ni sedekah Jumaat lah kan? Ya, sedekah Jumaat ni. Alright. Kalau akak lebih kurang ada 30 jenis. Okey, lauk apa tu? Akak ada untuk ayam, signature kita, ayam gepuk. Lepas tu ikan, ada ikan tongkol balado, ikan kerisi sambal hijau dan ikan keli balado. Lauk tetap ada ayam goreng berempah. Hari ni ayam masak bawang, lepas tu ayam pedas. Lepas tu yang ni ada paru goreng, pedal hati ayam goreng, ikan bilis tumis cili api, telur sambal. Yang ni pun salah satu signature akak, cendawan goreng, satu pack RM3. Kalau ada nak bungkus lauk saja pun boleh. Satu ketul ayam RM4. Kalau awak makan lambat lah. Okey. Lauk kira semua memang RM4 je? Ya, ini kan off size memang RM4 saja Kak Johan. 2 ketul ayam, sayur RM10 je. Yang ni ikan, bergedil, telur, sayur jawa RM9. Bergedil. Lauk semua sedap-sedap, portion dia banyak, harga dia memang murah. Operation hours akak during weekdays, weekend dan public holiday akak tutup. Dia 9.45 pagi sampai habis. Special kat sini akak jual nasi campur. Mostly akak untuk signature akak jual ayam gepuk lah. Semua masak sendiri kak? Mak akak yang masak. Location boleh landmark dekat snooker ataupun depan Prudential. Customer panggil nasi campur bumbung biru. Sorry tak Taiko?